Adakah ini bakal jadi sukan masa depan? China mencatat sejarah bila dia anjurkan pertandingan tinju robot humanoid pertama sekali dekat dunia. Bayangkan ada dua robot berdiri dekat dalam gelanggang macam Rocky Balboa versi besi lah. Saling bertumbuk antara satu sama lain. Cuma bezanya kali ni, diorang buat untuk kemajuan teknologi. Kejap. Benda ni ingatkan kita kepada satu filem iaitu Real Steel yang pernah dilakonkan oleh Hugh Jackman tu. Pertarungan ni sebenarnya bukan sekadar aksi hiburan tau. Dia merupakan projek mega oleh Unitree Robotics iaitu sebuah syarikat teknologi daripada China yang telah membangunkan robot Unitree G1. Robot setinggi 132 cm dan berat 35 kg ni diprogramkan dengan kawalan gerakan halus dan dikuasai oleh pengendali manusia secara langsung lah. Macam mana dia dikendalikan? Dengan joystick. Sebab itulah macam filem tu. Akan tetapi matlamat sebenar bukan menang atau kalah. Macam saya cakap tadi, dia adalah untuk mempamerkan kehebatan teknologi AI dan kawalan robotik generasi baru. Lepas tu, bila robot-robot ni dah bertumbuh antara satu sama lain, dia dapatlah menguji ketahanan dan juga kecekapan sistem kawalan. Dan lebih daripada tu, ini adalah satu simbol kebangkitan China dalam bidang robotik humanoid. Yelah, Tesla kan dia dah ada robot Optimus kan. Ni giliran China pula nak tunjuk kan. Cuma daripada diorang tunjukkan robot diorang ni menari, memasak, diorang tunjukkan macam mana diorang punya robot ni cekap di dalam gelanggang. Jadi dia satu benda yang lain daripada yang lain lah. Bayangkan satu hari nanti akan ada robot yang 2-3 kali besar daripada saiz manusia dan berentap dalam gelanggang dan dituntun oleh berjuta-juta manusia. Pada masa tu, petinju-petinju semua mungkin akan hilang kerja juga tau dan digantikan dengan robot AI.